Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyambut baik gesaan PAS yang meminta ahli serta penyokong parti itu memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional di kerusi yang tidak ditandingi parti berkenaan dalam pilihan raya negeri Johor. Menurut laporan Harian Metro, Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN berkata, sekiranya sokongan itu benar-benar ingin dizahirkan, ia sewajarnya diterjemahkan melalui undi kepada semua 56 calon BN yang bertanding pada PRN kali ini. Baguslah kalau menyokong seluruh 56 calon BN yang bertanding di negeri Johor. Saya harap kata-kata itu dapat ditunaikan dan diterjemahkan. Kita tidak mahu hanya menanam tebu di hujung bibir, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan jentera BN bagi Dewan Undangan Negeri Parit Yani dan Dewan Undangan Negeri Parit Raja di Dataran Tanjung Simpang hari ini. Sebelum ini, media melaporkan bahawa PAS mengarahkan semua ahli dan penyokongnya supaya mengundi calon UMNO BN di kawasan Dun yang tidak ditandingi oleh Perikatan Nasional pada PRN Johor. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata arahan tersebut dikeluarkan bagi memastikan sokongan diberikan kepada calon UMNO BN di kawasan yang tidak mempunyai calon daripada PN.